Sorry. Hello guys. So, selamat datang ke Open Table. Unfiltered. Yes sir. So, Teman. kau ada sini ke? Tak tahu lah. So, topik kita pada hari ni Topik podcast kita hari ni tak yang hujung tu okey tak dulu. okey tak? Okey. Okey. Boleh teruskan. Kenapa Jen sekarang tak berminat sangat nak masuk silat? Disebabkan kau boleh senyap. Dia akan jawab kau cakap je. Bagi kau kan, kenapa Jen sekarang tak berminat sangat nak masuk silat ni? Pendapat aku mungkin sebab kurang pendedahan kot. Kurang pendedahan. Sebab bagi aku Macam kawan tu pertanyaan. tak, sebab bagi aku macam experience aku sendiri lah. Aku dulu time aku sekolah rendah pun abang aku 2 orang, atas aku dia student UTM juga. Dia dua-dua masuk silat sekat Hanafi. So time kecil tu aku rasa macam okey, aku nak try lah juga masuk silat kan. Tapi aku nak belajar dengan abang aku macam tak ada peluang sebab seorang belajar, seorang dah kerja, seorang lagi belajar kat Melaka. So bagi aku macam tak dapat lah. Tapi bila aku dah naik sekolah menengah, aku kata rezeki lah. First aku masuk tu silat Seni Gayung juga, tapi dia serantau Kelantan. Dia baru buka, dia datang buka balik lah secara rasmi dekat sekolah aku tu, dia buka gelanggang. So aku dapat join lah. Itulah bagi pendapat aku. Oh, so bagi dia sebenarnya pendek kita tak ada pendedahan. Faham, memahami. Aku rasa pendapat aku sebab maybe diorang dia takut lah, which is macam bukan takut apa, sebab kan silat kan untuk yang zaman sekarang memang kata nanti kau kena berdamping dengan benda ni benda tu kan, betul tak? So tu pun salah satu faktor kenapa Jen sekarang susah. Dia bukan susah, dia macam tak ada minat untuk nak join silat ni. Sebab dia takut benda-benda macam tu. Betul, sebab asal silat je dikaitkan dengan benda-benda mistik. Aku pelik. Maybe sebab lagu kot. Tak pun sebab pergerakan bunga kita kot. So diorang macam tak ada pun benda tu. Tak ada pun. Tak ada pun Dia benda pergerakan untuk pergerakan bunga tu dia macam seni adat Melayu kita. tu. Kalau diorang belajar, diorang tahu dah tu seni. Tapi kalau diorang tak belajar, aku rasa sebab tu kot diorang rasa macam relate dengan benda-benda mistik. So kita proceed. Next. Hari ni sebenarnya kita nak buat reaction untuk jawapan korang. Sebab kita dah pernah buat survey untuk korang jawab soalan ni. So kita nak bagi reaction dekat jawapan korang. Nak cerita. First one. Kenapa dia sekarang tak berminat sangat nak masuk? Sebab kata dia, sebab ramai suka shaming berat no. Jadi confident rendah bila nak masuk tu. Kenapa kau baca tab macam tu? Siapa tak letak ke? Okay. Sebab nanti kau baca. Macam kau dah tahu dulu sebelum kita cakap. Apa ni? Sebab apa? Tengok tu, aku tak angkat pun pekak kan. Sebab dia kata sebab ramai suka shaming berat no. Jadi confident rendah bila nak masuk tu. Tak ada lah. Macam low confident lah ni. Actually Ramai tu yang pada besar, betul tak? Join silat. betul. Ada dulu lah partner aku masa SEM 1. Ya aku pun baru lagi kan jalan silat kan. SEM 1 masa kat UTM baru aku join silat ni. Masa SEM 1 dulu partner aku gila betul besar saya ada. Kau bayang aku kecil je ni nak kena main dengan dia. Wah aku macam fikir 2-3 kali lah, dia kentak lah masa tu. Macam boleh ni. Lepas tu tanya dia, kau masuk silat macam mana kau boleh masuk kan dengan badan kau macam ni kan. Lepas tu dia kata, kenapa pula? Takkan tak boleh kan. Lepas tu dia cakap, Walau dah just orang weh. Tak pernah teruskan. Okay. Tak. Ya. Kau lah teruskan. Mana tadi? Lepas tu dia kata sebab dia dah lupa nak cakap apa lagi. Kenapa? Macam mana dia boleh masuk? Dia boleh masuk silat. Lepas tu dia kata, aku tanya dia macam mana kau boleh minat masuk silat. Lepas tu dia kata dia masuk silat sebab family dia. Sebab parent dia ada silat, tapi aku tak sure silat apa. Then dia bila dia masuk UTM, dia tengok dekat dalam uni kita ni ada silat kan. So dia try join. Lepas tu dia kata okay lah, not bad lah. Lepas aku tanya lah, habis tu kau tak kisah ke kalau badan kau macam ni kan? Dia kata badan bukan masalah utama. Dia kata kau join je lah, tak semestinya badan besar tak boleh main silat, betul tak? Kena confident. Tapi Confident patut badan berani lah. Badan dia lembut tau. Dia tinggi buat bunga lagi. Okay dah. Second, kenapa jawapan dia
Sebab fitness silat hardcore. Fitness Maksudnya silat apa? hardcore. Apa soalan dia tadi? Hai. Sama perangai. Tak, kan kita tanya dia orang kenapa Gen Z, bukan Gen Z. Kenapa Gen sekarang Okay. tak minat sangat silat. Lepas tu ada lain jawab sebab fitness silat hardcore. Oh, okay, faham. Dia memang reality dia silat ni memang dia kena ada stamina bagi aku. Weh, tapi jujur dah, you dah fitness Ha. silat hardcore dah. Dia memang silat, kalau macam bagi aku, silat kita ni still orang kata okay, boleh lah. Berbanding silat-silat macam yang fokus pada tempur, dia punya training diorang tu lagi kau-kau lah. Betul. Tapi bagi aku, Macam pencet kalau fitness tu kena tinggi, berbaloi lah. Kira kita pun dapat benefit lah daripada tu. Betul. Kita bila kita dah turun-turun training, kita banyak training, so kita lebih, badan kita rasa sehat, otak pun sehat. Kira kalau kau rasa fitness silat tu kau, janganlah kau makan berat-berat before turun training. Jangan makan yang tu gepuk yang- dia nak training. Hari tu aku before turun, aku keluar petang tu dengan member makan gepuk. Dia tu. Balik tu aku turun training. Semput Pedih. bodoh, lepas tu nak muntah bodoh kat situ kat aku rasa macam Allah. Tapi kalau kau makan petang siap, dia kan malam. Tak, Tak, petang tak, nak ke malam tu lah. Dia kau tak adam lah. Tak ada lagi lah. 3 jam kan? Mengambil masa pengadaman 3 jam lah. Ya. So, Aku biasa tu rasa nak muntah tu time tu lawyer tu. Tu aku rasa tak betul lah. biasa meet aku 2 jam sebelum aktiviti yang makan. Sorry lah, saya kadang craving. Tak boleh tolak. Craving kan? Wow. Dia main kat kita kot. Main sikit. Dia kata sebab perempuan. Dia jawab sebab Jen sekarang more to mat daripada buat benda-benda macam ni. Betul tu. Termasuk aku tu. Jen sekarang betul lah kan? Jen sekarang dia more to mat daripada buat benda-benda turun training macam ni. Kira Dia more to masuk, scroll phone kan? kira masuk dia kurang aktif lah. Dia kurang aktif. Dia more to mat. Sebab tu kita susah nak ajak dia orang turun training. Mungkin pada kita kena mula buat training melalui Google Meet. Ya duk jap. Dulu Tapi aku tak lockdown tahu masa COVID Hasbi kau kenal Hasbi kan? Dia pernah buat training silat online. Gila betul. Kau cuba bayang kan? Online, terus tak ada tempat kan? Masa okey. Gerak. Set. Bayangkan suara lag. Semua dah zet dia baru nak zet. Kau bayangkan? Tak, masa aku kan kau dalam bilik ni seorang. Yang FMB kau kat luar kan, tengah chill dengan apa. Tiba-tiba dengan anak dia, zet. Abang anak aku ni, relax sikit. Bisa bomba datang. Yang tak boleh belah kalau dia lag tau. Kalau seorang lag, yang lain semua dah zet. Tiba-tiba dia baru nak zet. Yang pelik lah. Bodoh. Tapi dulu Hasbi lah. Dia buat kelas silat online. Sebab time tu masa pandemik kan, kita tak boleh buat apa lah. Nak tak nak kena teruskan. So tak boleh bagi alasan lah kalau korang kata sebab apa, sebab fokus sangat dengan sokmat. Sebab Sebab benda sekarang dah ada ni GM, dah ada Zoom. Semua dah ada. Semua benda dah ada, apps dah ada. VC WhatsApp pun boleh. tu lah. Sedangkan Awak Jumaat, jom kita buat training silat. solat Jumaat pun ada buat online lah. Ada. Ni aku tahu tau. Solat. Kau ingat yang macam raya tu ke yang dekat TV tu? Kau tahu tak time kita raya, kalau pagi-pagi buta solat raya tu kan kena keluar kat TV3 record macam tu. Kita ingat live macam tu kot, buat live macam tu. Yang ini kita ada training lagi. Aku tanya je ada kata. Aku tahu lah kalau kita nak buat dia solat online. Baca Yasin online ada, solat online. Semua kena buat kamera tau. Bisa kena Kau kritik tahu tak yang dulu ada trend couple solat VC online, VC WhatsApp letak tepi lepas tu couple solat. Jadi macam tu bodoh. Tapi macam ramai-ramai. Weh, salah satu link lah. Kita banyak platform lah.